Kongres Amerika Syarikat di Washington telah meluluskan geran penyelidikan dan pembangunan teknologi EUV 13.5 nanometer ini untuk kemajuan industri semikonduktor dengan syarat ketat, iaitu hak cipta teknologi luar biasa ini adalah 100% milik kerajaan Amerika. Komponen teknologi EUV 13.5 nanometer yang paling kritikal adalah penghasilan letupan plasma sebanyak 50,000 kali per saat untuk menembak lapisan transistor sehalus 0.5 nanometer dan ke bawah. Inilah teknologi api yang dikawal ketat oleh Amerika dalam menguasai teknologi komputer, smartphone, pembuatan chip, AI dan internet. Amerika memiliki kuasa pengkomputeran terhebat kerana mereka mengawal sepenuhnya teknologi api EUV dalam pembuatan microchip yang dipasang dalam setiap peranti digital hari ini. China walaupun cuba mengatasi teknologi pembuatan chip Amerika dan dilaporkan berjaya menghasilkan Note 7 nanometer, tetapi mereka masih ketinggalan jauh dari aspek kos pembuatan dan tidak mungkin boleh berjaya mencapai di bawah Note 5 nanometer. Kini umat manusia di seluruh dunia hidup dalam tamadun digital di mana setiap aspek kehidupan mereka menggunakan internet, smartphone dan teknologi AI yang bergantung sepenuhnya kepada teknologi api semikonduktor ini. Dari laman web Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, perkataan Ya'juj dan Ma'juj diterjemahkan kepada maksud berkaitan api dan gelombang. Adakah Empire Amerika Syarikat yang kita kenali hari ini adalah Ya'juj dan Ma'juj yang dimasukkan dalam Al-Quran kerana mereka menguasai sepenuhnya teknologi pembuatan microchip menggunakan api dari cahaya EUV? Sila tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah.